Nampak kurus tak Cik Na? Kurus kan? Nak tahu tak kenapa Cik Na nampak runcing dan kurus? Sebab Cik Na bersukan. Hari ni Cik Na nak cerita tentang faedah jika kita bersukan. Bersukan bukan sahaja memberi faedah kepada kesihatan fizikal, tetapi mental dan juga dapat membina kemahiran sosial serta dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Apa contoh sukan yang dapat kita sertai? Contohnya bola sepak ke, badminton ke, berjoging ke? Jangan lupa hujung minggu ni, brisk walk. Brisk walk juga adalah salah satu aktiviti sukan. Dengan bersukan, kita dapat menjaga tubuh badan agar sihat, cergas, macam Cik Na lah, dan mengurangkan risiko masalah kesihatan. Bersukan juga dapat mengurangkan stres dan meningkatkan keyakinan diri. Tengok Cik Na pun dah, asyik ambil gambar je, asyik selfie je, maklumlah dah kurus kan. Selain itu, bersukan dapat memupuk nilai-nilai semangat seperti setia kawan dan persaingan yang sihat. Apa lagi anak-anak SKRP? Marilah kita sama-sama bersukan. Jomlah kita sertai brisk walk tone hujung minggu ini. Sahut cabaran Cik Na untuk mengamalkan gaya hidup sihat dengan bersukan. Jom tau! Jumpa Cik Na sekali nanti. Majulah sukan untuk negara. Bye-bye!